Assalamualaikum. Okay. Ni orang kata first vlog ah. First vlog. Biasa kita buat short film tak? Ni kita nak try vlog pula. Ni saya nak tunjuk ke saya awak nasi kandar yang paling sedap di Terengganu. Orang Kebor lah, saya dah tahu. Saya nak try sahaja. Kita tengok betul ke tak. Ni seterusnya ni sekejap lagi saya nak pergi beli nasi kandar tu. Jom ikut saya. Okay guys, siapa dah kita siapa dah tempat kita nak makan, kita nak teran. Aku nak teran dekat ni, apa nak? Nak teran dekat Ali Spicy tau. Tapi ramai ngah, crowded. Sebab dia orang Kebor lah, nasi kandar Ali Spicy ni tersedak di Terengganu lah. Kita dah awal kita nak cuba. Nice. Lepas tu aku nak kabar kamu. Kalau sedap, aku kabar sedap. Aku post lah video ni. Kalau dok post tu maknanya dok sedap lah tu. Okay. Kita try lah. Ni aku ada beli ni. Ni aku ada beli kau. Kapoh-kapoh orang Kebor, kapoh-kapoh. Okay guys. Kita try Ni dalam setengah jam. Ni dalam setengah jam. Sebab aku pergi raung-raung dulu tadi. Raung-raung dulu. Kira aku perak ni dalam setengah jam. Nasi kandar kena perak guys. Bau sedap. Okay. Syah Jumat. Okay, tengok. Okay. Ni dalam dia lah. Aku ambil bahagian atas. Aku ambil ni. Kira aku ambil basic je. Nasi kandar, kuah capur, banjir, ayam stoker. Sayur tak ada, apa tak ada. Okay, kita try Ni first vlog aku lah. Kalau macam dok menarik ke, dok apa ke, boleh komen apa kok. Nak penambah baikkan. Kita perlukan komen anda tu. Okay, aku try Bismillahirrahmanirrahim. Okay, one bite untuk korang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap aku sedap, dok sedap. Aku dok post video ni. Bismillah. Dia kena rasa banyak kali. Baru betul sedap ke tak sedap.
Okay, rasa dia sedap gila. Saya boleh terang. Betul lah orang kata yang ada spicy ni sedap lah. Nasi kandar tersedap di Terengganu lah. Ni tak bayar aku Aku beli RM8.5 ni. Jadi aku nak makan dulu. Saya mu kau mana luar daripada negeri Terengganu Kau luar Terengganu pun boleh try nasi kandar ni. Okay, aku nak makan dulu. Jangan lupa subscribe, like dan komen guys. Ni first vlog aku. Jadi halacah.